Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita minta kita pada malam ini, sebelum kita mula insya-Allah pengajian tafsir sekiranya sempat, yakni berkaitan dengan yang Muharram, dan kita alhamdulillah malam ni dah malam 2 ni Muharram. Cuma nak cerita tentang yang bermula ni Muharram dan fadilah yang terkandung di dalamnya secara ringkas. Walaupun itu yang perlu kita ketahui bahawasanya setiap daripada ilmu itu kembali daripada dasar. Dasari itu adalah asas pada ilmu tersebut. Dan asas pada ilmu itu sebagai ulama menamakan arkan, rukun-rukun. Seperti mana kita salat bukan sekadar satu bentuk pergerakan, tetapi kita perlu mengikuti rukun pada pergerakan itu, sehingga pergerakan kita betul, maka barulah kita termasuk orang yang telah salat. Lalu disebut sebagai rukun-rukun salat. Seperti mana contoh saya berikan asas pengajian tajwid itu sendiri, iaitu ketika mana kita baca Quran, asas jangan kita tinggalkan. Maksudnya adalah asas pengajian tajwid itu sendiri. Seperti mana contoh, sewaktu kita baca Quran, kita akan menemui harakat, iaitulah huruf, ada huruf baris fathah, baris atas, huruf baris dhammah, iaitulah baris depan, dan juga huruf yang kasrah, baris dengan baris bawah. Tetapi tidak akan sempurna melainkan menyempurnakan tajwid pada harakat itu. Maksudnya apa? Tak kala mana kita membaca kalimah itu, hurufnya berbaris dengan dhammah, baris depan, maka tidak akan sempurna melainkan perlu dimunculkan mulut. Siapa yang mengatakannya? Ulama-ulama Quran. Dasarnya daripada siapa? Rasulullah SAW. Disebabkan kata sahabat Nabi bila baca Quran, kami melihat mulut Rasulullah buka, muncul, melebarkan mulutnya, sehingga janggut Rasulullah bergoyang kerana itu. Seperti mana dalamnya matan tajwid ulama-ulama Quran kita menyebut, wa kullu madmumin falan yutimma illa bi dhammin asy-syafataini dhamman. Setiap daripada harakat yang mana berbaris di baris depan, maka tidak akan sempurna melainkan kedua bibir mulut itu perlu dimunculkan secara sempurna. Contoh kita baca alhamdulillah, maka munculkan alhamdu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila barisnya itu maksur baris bawah, maka bibir mulut kita mesti pergi ke bawah. Kasrah itu bermaksudnya pecah, maknanya jangan dipertemukan dua bibir mulut ketika mana membaca huruf-huruf yang berbaris bawah. Contoh kita baca Maliki Yaumiddin, din itu dipecah, maknanya jangan di macam kita tengok kaca yang pecah gitu. Jadi din gitu. Contoh je gitu. Memang maksudnya kasrah itu pecah gitu. Kemudian pula huruf yang maftuh berbaris atas, maka bukalah mulut. Dua kaedah. Satu bukaannya sederhana, ma. Satu buka penuh, ma. Jadi Quran yang kita baca itu falan yutimma, tidak sempurna melainkan bibir mulut kita mesti ada yang itu, barulah sempurna baca Quran kita. Sama ada dibaca jar ataupun sir. Pada kita baca sir pun kita baca alhamdulillahirabbil alamin,
maka pergi pada mulut itu barulah sempurnanya baca tajwid kita. Walaupun mungkin kita handal bila ditanya nikmat apa, ma'arif syukur, ini ikhfa, ini apa, ini idgham. Kadang-kadang orang terlaki dengan saya, dia tak lepas banyak kali, lebih 10 kali surah Al-Fatihah. Pokoknya tak lepas ni dia tak tahu bahawa sini mulut kena macam tu. Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, memang tak lepas, kena mulut tu. Kerana apa? Kalau kita talaki depan Tok Syekh yang Arab sana pun sama. Itu bahasa kawan saya tu, dia qari, dia pergi talaki dekat Syariah. Tok Syekh gurunya Quran dekat Syariah, dia kata surah Al-Fatihah dia talaki 6 bulan. Dekat Malaysia dulu sekolah menengah dia juara qari lah, Taranum Ismullah. Sampai mereka kebangsaan di Malaysia, dia dah kebangsaan. Hamdal, Johan pergi ke Syria, sambung sana, tak lagi surah Al-Fatihah hari-hari selama 6 bulan, baru boleh nak masuk Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. 6 bulan. Sebab apa? Nak betul-betul seperti mana yang Nabi baca. Jadi ni apa? Ini tidak lain, itu adalah ilmu. Sebab apa? Kalau sekiranya kita kehilangan yang Quran, ilmu Quran, sebab ilmu Quran dia tidak ada berganti. Begitu juga kesadaran baginda Rasulullah kalau hilang, dia mana ada berganti. Kalau Quran Allah Subhanahu Wa Taala angkat, lalu kita nak baca apa? Sebab Quran tak ada berganti. Begitu juga sabda Rasulullah Allah ambil dengan mematikan ulama. Mana boleh baca tetapi tak faham, tak ada berganti. Apatah lagi kalau kita kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi tak ada berganti. Allah Subhanahu Wa Taala itu mana ada Tuhan yang sama dengan dia, sebab Tuhan lain pun tak ada, mana ada berganti. Itulah adalah dasarnya ilmu agama. Belum mula lagi, tunggu sabar. Sebab ini macam orang nak lari pun kena bagi panas badan dulu. Ini pun nak bagi panas dulu. Selain daripada itu, saya melihat bahawasanya banyak orang memahami salah pada sunnah itu dalam menarifnya. Disebabkan apa? Asal saja sunnah maka dapat pahala, walaupun perkara itu adalah perkara baharu yang Nabi tidak buat lalu dia buat, maka memang dapat pahala. Kata ulama, sebab dia Rasulullah, barang siapa yang buat satu perkara hasanah maka dia dapat pahala. Orang yang ikut pun dapat pahala hasanah. Mana perkara itu baru tapi dia adalah hasanah, dia baik. Tapi ulama-ulama kata tidak menjadi hasanah lagi sehinggalah hasanahnya jangan memberatkan umat. Sebab Rasulullah tidak suka seseorang memberatkan umat dia dengan perkara-perkara yang baru yang Nabi tak buat. Nabi dah paling unggul orang yang boleh buat macam-macam sunnah, tapi Nabi tak mahu buat kerana nanti memberatkan umat. Lalu kalau sekiranya kita nak buat satu amalan baru yang sunnah, maksudnya adalah diterima pada syarat, kaedahnya jangan memberatkan umat. Dan satu lagi kata ulama, kalau sekiranya kita tahu Rasulullah tidak buat, kita ittiba' Rasul, ikut yang itu. Pahala itu jauh lebih besar berbanding kita nak buat sesuatu yang baru lalu kita nak ikut yang kita buat. Tak boleh sama dengan pahala yang mana Rasulullah sendiri tidak buat. Maksudnya kita meninggalkan yang tidak mahu buat kerana Rasulullah tak buat. Itu pahala jauh lebih besar daripada kita nak buat sesuatu yang Nabi tak buat, walaupun ada pahala. Tapi orang hari ini terus salah faham itu. Mana bid'ah hasanah buat ya, tapi kalau sekali memberatkan umat, Rasulullah pun tidak suka itu. Sebab itu kaedah. Contoh Imam Ahmad rahmatullah alaih, dia tak pernah makan yang tembikai. Wahai Imam, kami melihat kenapa Imam tak makannya buah tembikai. Bukankah makan buah tembikai sunnah Rasulullah? Dia kata, ya, aku tak menafikan. Disebabkan Imam Ahmad antara umat Rasulullah yang memeliharanya hati-hati Nabi. Kata anaknya bahawasanya ayahku menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis hafal. Menulis dengan tangannya akan hadis 500,000. Kita 5 hadis pun tak lepas. Itu pun nak jadi menteri. Contoh. Jadi apa maksudnya di sini? Luar biasa.
makannya semangka ikan sunnah. Tapi mengapa dia tak makan? Aku tidak makan kerana aku tidak tahu bagaimana Rasulullah makan. Sebelum nak makan nak kena potong. Aku tak tahu macam mana Rasulullah potong. Oleh kerana itu aku tak mau makan. Oleh kerana itulah dia jadi ulama yang hebat dalam memahaminya sunnah. Apa maksudnya? Sunnah ini mesti difahami keseluruhan bahawa jadi sunnah. Kalau sekiranya dikatakan makan kambing itu sunnah, tapi waktu dia suap tangan kiri tak jadi sunnah, tak ada bismillah, tak jadi sunnah. Walaupun makanan yang dimakan dikatakan sunnah, begitu. Kena diketahui keseluruhan selesai. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah berkaitan dengan Muharram. Sehingga ulama kita ditanya, kalau dikaitkan hijrah Rasulullah, dalamnya kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah menyebut Rasulullah SAW sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Satu riwayat yang lain 8 Rabiul Awal. Lalu bagaimana diambil tarikhnya Muharram, sedangkan Rasulullah SAW hijrah itu sampainya Rabiul Awal? Lalu dijawab oleh ulama-ulama kita berdasarkan apa yang diketahui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab yang memilih Muharram sebagai bulan yang pertama adalah Sayyidina Umar. Dan sahabat yang lain pun ikut aja. Waktu itu Sayyidina Umar dia jadi khalifah yang kedua. Jadi sebenarnya Sayyidina Umar mengetahui Rasulullah mempunyai niat untuk hijrah bermulanya Muharram. Niat nak bergerak keluar daripada Mekah menuju Madinah, maknanya dengan niat hijrah Muharram. Tapi Nabi tak bergerak, sehingga dah Rasulullah perintah dulu para sahabat pergi hijrah. Waktu tu orang yang masuk Islam lebih kurang 70 orang. 70 orang. Lalu Rasulullah pun melihat boleh dah ni langkah hijrah. Lalu Rasulullah perintahlah sahabat yang ada itu pergi hijrah. Bermulanya hijrah itu bukan terus ke Madinah, pergi ke Habsyah. Sangat sukar disebabkan nak sampai ke Habsyah. Rupa-rupanya Habsyah ini dipisahkan dengannya laut. Kena naiknya, kita hari ini kata naik kapal kecil lah pada zaman tu nak sampai ke Habsyah. Bukannya jalan kaki terus Ethiopia hari ini. Lebih kurang hampir 70 orang. Tapi bukan semua keluar disebabkan yang tertahan ada di antara musyrikin Mekah yang menahan umat Islam yang nak keluar hijrah. Kalau musyrikin waktu itu memang jahat, kalau keluar juga sampai tengah jalan dibunuh ni. Ada di antara sahabat Rasulullah dibunuh di tengah jalan bila mereka tahu orang ni keluar daripada Mekah. Yang lain pula sakit, tak boleh nak keluar, lemah, tak boleh nak keluar. Lalu Rasulullah SAW pun panggil Sayyidina Ali, kau jangan keluar, kau jaga kota Mekah, jaga harta-harta orang Mekah yang Islam. Kerana apa? Kalau sekiranya kita mereka tahu kita keluar tak jaga, terus musyrikin ambil di harta benda kita tu atas nama apa? Curi gitu. Lalu Rasulullah SAW perintahnya Sayyidina Ali, jaga dulu Mekah, duduk dulu, jangan keluar hijrah. Itu bermulanya niat Rasulullah untuknya hijrah adalah Muharram. Lalu Sayyidina Umar pun bila berbincang dengan para sahabat, sebab di antara sahabat kata kita mau lagi dengan Rabiul Awal, disebabkan apa? Rasulullah pun lahir pada Rabiul Awal. Quran juga turun pada Rabiul Awal dan hari Isnin, seperti mana di Rasulullah aku lahir pada hari Isnin pada Rabiul Awal. Quran pun turun pada hari Isnin, aku hijrah pada hari Isnin, maknanya sampai ke Madinah. Lalu ada sahabat Rasulullah mengambil, mari kita pilih Rabiul Awal. Ada di antara mereka Rabiul Akhir, ada juga Safar, ada juga Ramadan, sebab Quran turun pada bulan Ramadan. Mudah kita nak kira hari bulan yang pertama dalam Islam. Lalu Sayyidina Umar pun mengatakan, aku lebih memilih yang Muharram disebabkan pada niat Rasulullah nak hijrah itu Muharram. Sampai ke Madinah itu tidak dinafikan Rabiul Awal, cuma niat permulaan Nabi hijrah itu Muharram.
Sehingga sahabat Rasulullah pun tidak terfikir dengan cadangan Sayyidina Umar. Akhirnya mereka pun pilih apa yang telah disyorkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu apa maksudnya? Dipilihlah bulannya Muharram. Dan Muharram ni adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan baginya dinisbahkan dia. Itulah Muharram, Rajab, Zulhijjah dan juga Zulqa'dah. Itu 4 bulan yang dikatakan bulan-bulan haram. Sehingga kata Rasulullah, puasa yang afdal untuk seseorang teruskan puasa adalah pada bulannya bulan-bulan haram. Jadi Muharram itu termasuk. Bila termasuk bulan yang Muharram, maka tidak ada larangan walaupun dia nak berpuasa pada hari Jumaat sekalipun. Dia dapat hadis Rasulullah, Nabi kata janganlah kamu berpuasa pada hari Jumaat. Lalu ulama menyatakan Rasulullah larang kerana hari Jumaat di antara sahabat Rasulullah itu dia akan keluar pergi solat Jumaat ke masjid Nabi, jauh perjalanan, penat. Jadi kalau berpuasa lagi bertambah penat. Lalu Rasulullah kata jangan berpuasa pada hari Jumaat. Tapi kalau kamu nak berpuasa juga, lanjutkan dengan sehari kemudian, iaitu hari Jumaat dan Sabtu. Itu. Dan agaknya kerana Rasulullah SAW mahu para sahabat yang inilah Sabtu yang dikaitkan dengan puasa itu sebagai satu tambahan kerana kekuatan kemampuan untuk berpuasa pada hari Jumaat. Tapi kalau kita nak puasa di hari Jumaat secara tunggal dan masuk pada bulan-bulan yang haram, maka tidak ada masalah. Termasuklah kalau sekiranya 10 Muharram itu sampai padanya hari Jumaat ataupun datang pada hari Jumaat ataupun bertemu hari Jumaat, termasuk juga adalah puasanya wukuf di Arafah ataupun 9 Zulhijjah hari Jumaat, maka kata ulama tidak ada masalah. Begitu juga seseorang nak puasa ganti, maka tidak ada tegahan dalam hal ini. Dan disebut oleh ulama-ulama kita berkaitan dengan Muharram itu, antara peristiwa yang istimewanya di dalam Muharram yang tidak berkaitan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dalamnya penciptaan. Pada Allah Subhanahu wa taala juga memilihnya Muharram sebagai bulan yang pertama dalam Allah menciptakan sesuatu. Seperti mana disebut oleh ulama-ulama kita bahawasanya Rasulullah pernah bersabda pada 10 Muharram itu sendiri Allah Subhanahu wa taala cipta Adam, turunnya Adam. Apa maksudnya? Allah memilihnya. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia mula berlayar di Muharram, dia pun berlabuh Muharram dan dia selamat pun pada bulan Muharram. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Raja Namrud membakar akan Nabi Ibrahim, tapi selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam juga kata ulama pada Muharram. Dan ulama mensabitkan dia juga berlaku pada 10 Muharram. Begitu juga kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tak kala mana pada malamnya pembelahan laut, dia berlaku pada waktu malam, lari keluar daripada Mesir pergi ke Palestin itu pada malam 10 Muharram. Dan sampai itu pun dah jadinya 10 Muharram. Lalu Nabi Musa alaihi wasallam kata sebelumnya terbit fajar, makan semua, makan. Lalu orang bertanya, mengapa perlu kami makan? Niatlah sebagai puasa kerana Allah menyelamatkan kamu. Lalu mereka pun puasa 10 Muharram. Menjadi tradisi ribuan tahun, sehinggalah Rasulullah SAW itu dia masuk padanya Rabiul Awal, sehingga Nabi pun hiduplah dengan para sahabat Muhajirin yang dah sampai sebelum itu di Madinah, sampailah masuk 10 Muharram. Sebab kita belajar apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi di Madinah, disebabkan Yahudi itu sendiri bukan penduduk asli Madinah, dia pendatang. Dia orang Bani Israel, Madinah untuk orang Arab, Jazirah Arab. Lalu mana datang orang Yahudi ahli kitab ni, orang luar masuk ke Madinah, asalnya berniaga. Asalnya. Lepas tu mereka pun berniaga bagus, belilah tanah, maka mereka pun dapat memiliki tanah di zaman sebelum-sebelum ni.
memiliki tanah. Apa maksudnya di sini? Milik mereka. Padahal tanah asalnya bukan mereka punya, orang Arab jual sehingga memiliki, jadi milik mereka. Sehinggalah mereka pun bercucuk tanam, begitu juga mereka pun buat pasar, macam-macam lagi. Sehinggalah ada ekonomi di Yahudi pada ketika itu masyhur. Orang Arab pun beli barang dengan mereka, sehingga mereka hidup kaya raya. Maknanya Yahudi di Madinah. Walaupun begitu, para sahabat Rasulullah Muhajirin dengan Rasulullah nak tengok apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah mereka. Kemudian pula datangnya 10 Muharram. 10 Muharram. Lalu seorang sahabat pun datang, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini orang Yahudi berpuasa." Lalu kata Nabi, "Kita lebihnya ular ni lebih utama untuk berpuasa," kata Rasulullah. Lalu ditanya mengapa orang Yahudi berpuasa. Orang Yahudi sendiri jawab, "Kerana 10 Muharram hari kemenangan kami." Itu pada zaman Nabi Musa dulu, Allah selamatkan dia, kira hari raya. Punya orang Yahudi berhari raya 10 Muharram. Lalu mereka berhari raya dengan cara puasa. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sebagai hari raya? Tidak. Tapi syariat puasa, iya. Macam kita pula hari raya Idul Fitri, Idul Adha haram pula puasa. Siapa yang kata haram? Allah. Tidak sama dengan Yahudi, disebabkan orang Yahudi sendiri membina hari raya dengan mereka sendiri, tetapi puasa mereka tak batalkan 10 Muharram. Lalu kata Rasulullah, kita lebih utama daripada Musa. Apa maksudnya di sini? Padahal di Rasulullah, janganlah kamu membezakan para rasul-rasul yang Allah utus. Tapi apa maksudnya kita lebih utama daripada Musa? Maksudnya adalah ini yang terakhir ni, keutusan Nabi Muhammad adalah penutup bagi semua syariat sebelum. Lalu kalau mereka berpuasa, sedangkan Rasulullah SAW tidak diutus, puasa mereka tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mereka perlu beriman pada Nabi Muhammad SAW. Mangsur di agama ahli kitab tu, mangsur. Syariat Musa pun iaitu Taurat itu mangsur. Mereka pun puasa. Lalu kata Rasulullah, kita memang dah puasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah telah puasa 10 Muharram waktu di Mekah lagi. Bahkan bila Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, Nabi bertemu para sahabat. Lepas 2 tahun gitu, lalu Rasulullah SAW perintah para sahabat, jangan tinggal puasa 10 Muharram itu. Tapi pada 2 Hijrah turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat yang puasa 3 hari setiap bulan, bukan puasa Ramadan, 3 hari pada setiap bulan. Jadi Rasulullah mewajibkan puasa 3 hari pada setiap bulan, kerana kewajiban itu datang pada Allah. Dan puasa 10 Muharram wajib, itu wajib. Sehinggalah 5 Hijriah turunlah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala itu meringankan, barang siapa tak boleh nak puasa, tak apa, tinggal ganti hari yang lain, cuma bayar fidyah. Dan ketika itulah barulah diceritakan puasa Ramadan. Tahun ke-5 Hijrah baru cerita puasa Ramadan. Sebelum tu puasa 10 Muharram 3 hari pada setiap bulan itu wajib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa 3 hari pada setiap bulan. Tetapi bila disyariatkan puasanya sebulan pada bulan Ramadan, ayat yang sama juga. Kerana apa? Ayat itu dasar Allah perintah puasa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut bulan mana. Itu dasar ayat. Maknanya dalam Islam ada kewajipan puasa, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut bulan yang mana. Sehinggalah Nabi beritahu bulan Ramadan. Lalu puasa 3 hari setiap bulan tinggal. Dan kata Rasulullah, barang siapa nak teruskan puasa 3 hari sebulan, silakan. Barang siapa nak puasa 10 Muharram juga silakan. Tapi tidak menjadi wajib lagi. Tidak menjadi wajib lagi. Itu antara kisah awal-awal permulaannya hijrah Rasulullah SAW. Kerana apa? Hijrah itu adalah bulan Muharram, dan bulan Muharram itu bulannya hijrah.
tak boleh dilekang, tak boleh dilupakan, tak boleh dihilangkan. Takrif bermulanya hijrah adalah Muharram itu. Walaupun masuk pada bulan-bulan yang lain. Cuma kisah di sebalik pada Rasulullah SAW itu hijrah, itu cerita tadi itu sebagai tambahan. Ini kisah Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebabkan di Mekah yang tinggal adalah Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Ali tinggalnya itu. Yang lain yang sakit, yang ditahan. Yang lain-lain pula sahabat Nabi semua dah keluar hijrah. Tak tahu apa yang berlaku pada mereka sebab dia berpisah dengan Rasulullah. Datang Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, bila pula giliran kita untuk keluar hijrah?" Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan kepadanya, Abu Bakar Siddiq, sabar dulu ya Abu Bakar, sebab Allah belum perintah aku sendiri kena keluar. Makna niat keluar tu ada, tapi Allah belum perintah bila perlu keluar. Kerana Rasulullah akan keluar melalui perintah Allah, wahyu. Bukan tak dorongan diri Nabi, wahyu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi untuk keluar waktu malam. Tetapi sebelum keluar, panggil Abu Bakar dulu buat persiapan. Abu Bakar pun rupanya memang dah siap persiapan. Antara persiapannya adalah harta benda yang perlu ditinggalkan kepada orang yang tak ikut, yang masih kafir daripada keluarganya. Antaranya bapak dia. Bapak dia itu buta. Lalu katanya Aisyah radhiyallahu anha yang cerita tentang kisah bapaknya Abu Bakar ini. Lalu bapak aku meninggalkan harta, tetapi dengan cara harta itu dibawa, jadi yang tinggal batu. Apa maksudnya di sini? Dengan dinarnya, dengan dirhamnya dibawa, kerana itu hijrah bersama Rasul, untuk bantu hijrah Rasul. Lalu diambil batu, diletaklah dalam karung bapak dia. Sebab bapak dia setiap hari akan angkat karung, goncang, oh ada lagi ni dinar, dirham. Dia buta, dia ambil tangan, dia rasa, oh ada lagi harta ni. Gitu. Abu Bakar bawa masuk batu dalam tu. Rupanya bukan ni dinar, bukan dirham, batu. Sebab apa zaman dulu dirham, dinar, dia memang sebetul macam batu, dia solid. Gitu. Cuma dalam hal ni jangan kita amal pula. Anak kita nak betul-betul solid, dia tak mau batu. Jadi Abu Bakar Siddiq pun keluar. Sehingga Rasulullah pun tanya, ya Abu Bakar, kau buat persiapan keluar dengan aku, hijrah dengan aku, kau tinggal apa pada ahli keluargamu yang kau nafkah, beri nafkah pada bapak dia, keluarga dia yang kafir. Sebab bukan semua Islam. Aku tinggal Allah dan Rasul je. Yang aku bawa, ya Rasul, aku tinggal Allah dan Rasul. Rasulullah dengar begitu, betul. Dia mesti kerana Allah dan Rasul. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Nabi hijrah kerana Allah dan Rasul. Itu ya Rasulullah SAW. Satu ketika Nabi ni bercuba. Lalu Rasulullah pun mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman hajarahu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ma hajara ilaihi. Mana Rasulullah beritahu bahawasanya sesungguhnya setiap amal itu ada pahalanya berdasarkan niat. Dan orang akan diberi pahala berdasarkan dengan amal tadi, dengan niat terlebih dahulu. Maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk dia mendapat sesuatu di Madinah, ataupun berkahwin dengan seorang wanita, ataupun faman kana hijratu ila Allah wa rasulih, dia hijrah kerana Allah dan Rasul, yusibu, maka dia akan dapat dengan apa yang dia niatkan. Maknanya orang yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat. Sehinggalah Rasulullah pun ditanya bila Nabi berada di Madinah, tanya Muhajirin. Nabi panggil mereka, apa tujuan kamu hijrah? Allah dan Rasul. Betul. Satu lagi golongan grup muslimat, Rasulullah tanya, kenapa kamu hijrah? Kerana Allah dan Rasul. Betul. Disebabkan pada ketika itu ada juga yang keluar hijrah sebab kita macam inilah kekasih kita pergi hijrah, kita takkan duduk seorang-seorang, hijrahlah sama. Macam contoh tunangannya ke Madinah, takkan dia tinggal ke Mekah seorang-seorang. Sagi pula ada orang pula minat dengannya kat Madinah, merana kita, lalu kita kena ikut.
Lalu orang ni pun ikut. Bila ikut, akhirnya dia berkahwin dengan perempuan tu. Tu yang Rasulullah pun tahu. Ada orang yang hijrah kerana nak kahwin, ada orang hijrah kerana nak bisnes. Lalu kata Rasulullah, dia akan dapat, cuma dia tak dapat pahala kerana hijrah Allah dan Rasul. Jadi ini matlamat hijrah adalah kerana Allah dan Rasul. Cuma soalannya, kalau kerana Allah Subhanahu Wa Taala saja tak boleh ke? Tapi nak kena tambah Rasul. Maksud Allah dan Rasul, Allah padanya perintah, Rasul adalah ittiba. Ittiba, cara-cara nak hijrah kena ikut Rasul, kaedahnya kena ikut Rasul. Itulah maksud Allah dan Rasul. Itu kaedahnya hijrah. Lalu Rasulullah SAW pun keluarlah pada malam itu bersama Abu Bakar. Cuma sebelum Rasulullah keluar, rupa-rupanya orang musyrikin, dia malam tu juga berpakat nak pecahkan satu tradisi. Apa maksudnya? Disebabkan orang Arab, antara tradisi mereka adalah mereka tidak akan pecah masuk ke rumah musuh. Tradisi dia. Tetapi malam tu mereka nak pecahkan tradisi sehingga nak pecah masuk ke dalam rumah Rasulullah, sehingga nak bunuh Rasul. Pecah tradisi itu. Sebab dia dah tahu orang Islam semua dah keluar hijrah. Dia tahu, mereka tahu Rasulullah masih ada di rumah. Lalu Rasulullah SAW pun pinta Sayyidina Ali, malam ini engkau tidur di tempat tidurku, tempat perbaringanku, dan pakai selimut aku sekali. Dan Sayyidina Ali itu pun tinggi orangnya macam Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW sebelum keluar, datang Jibril alaihi salatu wassalam. Maknanya waktu itu Rasulullah dengan Ali ada dalam rumah. Mereka tak berani nak terus pecah masuk rumah Rasulullah sebab belum waktunya. Ketua mereka belum perintah. Tunggu tengah malam ke. Tapi mereka dah berada, bermulanya terbenam matahari, dah gelap, mereka pun dah sampai seorang-seorang keliling rumah Rasulullah. Tunggu waktu dia nak serbu dengan cara nak bunuh Rasul. Mengapa sampai begitu? Sebab ditawarkan barang siapa dapat bawa Rasulullah hidup atau mati, ditawarkan 100 ekor unta. Satu ekor unta kalau kita 10,000, kalau darab 100 tak million gitu. Contoh. Lalu Rasulullah SAW didatangi Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya mereka nak masuk ke rumahmu, nak tangkapmu, nak bunuhmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai dah 10 ayat. Sampai 10 ayat. Rasulullah SAW dapat 10 ayat. Lalu katanya Jibril, ya Muhammad, itu tanah dalam rumahmu, kamu angkat. Kemudian baling dengan isyarat. Rasulullah pun ambil baling. Lepas tu Jibril kata keluar. Lalu Rasulullah pun keluar, mereka dalam keadaan tertidur lena. Sehingga dalam riwayat mengatakan Rasulullah ambil pasir, Nabi pun letak atas kepala mereka. Tak sedar juga. Sebahagian dikatakan itu ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu Nabi baca, terus mustajab, tidur orang. Kita hari ni baca 10 kali, makin celik orang. Depan tu ada orang pula baca, kena zaman juga. Kenapa? Baca waktu nak begitu je. Orang baca hari-hari, beramal ayat tu dah jadi darah daging. Ini baru nak kena orang pula pun nak baca. Memanglah makna baca sebab tak jadi. Dia kena baca dari istiqamah, jadi darah daging. Dia baca je baru jadi. Kaedahnya begitu. Lalu Rasulullah pun keluar, Abu Bakar Siddiq pun dah tunggu satu tempat. Lalu akhirnya Rasulullah dah keluar, mereka pun tak terjaga, pecah masuk rumah Rasulullah. Kemudian hampir-hampir dah nak tikam. Tapi seseorang kata, nanti tarikkan selimut dulu. Lalu tarik Sayyidina Ali. Waktu tu Sayyidina Ali pun orangnya bukannya dewasa, dia boleh kata remaja lagi. Itu. Lalu mereka kata, jangan bunuh sebab itu bukan Muhammad. Kita hanya diperintah bunuh Muhammad. Lalu Rasulullah pun keluar dengan sahabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Kemudian betullah seseorang namanya Abdullah bin Uraqi.
Dia bukan Islam, tapi dia pandai jalan, bawa di pesisiran laut pergi ke Madinah orang ni. Malam itu musyrikin Mekah berkumpul, lalu mereka pun laungkan lagi, barang siapa dapat menangkap Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. Ada seorang yang namanya Warakah, bukan nama dia Surakah bin Malik, namanya Surakah, dia naik kuda. Dia kafir waktu tu. Lalu dia pun cari Rasulullah, sebab dia pun pandai mencari jejak-jejak tapak ni, malam-malam pun dia pandai. Dia pun baca, tengok-tengok memang dia dapat ikut Rasulullah malam tu, dapat kesan jejak Nabi. Tapi Allah memelihara Rasulullah SAW. Bila dia dah hampir dengan Rasulullah, kuda dia terpelencuk, jatuh dengan dia, habis muka dia kena tanah. Lepas tu dia pun ingat lagi 100 ekor unta punya pasal, bangun naik lagi, nak sampai ke Rasulullah, jatuh lagi. Itu menunjukkan dengan satu jarak dah, dia nampak Rasulullah, dia nampak 100 ekor unta jatuh. Lepas tu naik pergi lagi, jatuh. Sampai 3 kali belakang Nabi je, habis tanah kat muka dia. Lepas tu Rasulullah SAW sendiri pergi kat dia, Nabi yang buang tanah-tanah kat muka, kat baju dia. Ya Rasulullah, apa tujuanmu? Nak membunuhmu ya Muhammad. Tujuan apa? 100 ekor unta. Gitu. Kalau begitu bunuhlah. Tak mau, dia kata, tak jadi bunuh. Sebab apa? Rasulullah melayani secara baik. Tujuan nak bunuh Rasulullah, Rasulullah pun layan dia, cakap lemah lembut. Akhirnya Nabi dakwah dia. Dakwah dia tak masuk Islam waktu tu. Cuma dia balik ke kaum dia, lalu dia kata, aku tak jadi membunuh Muhammad kerana akhlaknya. Tapi dikisahkan kemudiannya itu dia masuk Islam. Kerana apa dia masuk Islam? Sebab pada waktunya Fathul Mekah, dia datang, lalu Rasulullah berkata, engkau Surakah bin Malik, benar ya Rasul, aku dah masuk Islam. Jadi maksudnya apa di sini? Menunjukkan itulah Rasulullah tujuan di hijrah bukannya nak memerangi, nak membunuh, tapi adalah membawa manusia kepada Allah. Itu tujuan di hijrah. Tujuan hijrah yang itu bukan kemasyhuran, bukan kekayaan, bukan kemewahan, tapi membawa manusia kepada Allah. Itu barulah tujuan betul-betul hijrah, kerana Allah dan juga Rasul. Tapi hari ini tidak lain. Tapi hari ini lain. Kerana apa? Nama saja hijrah, dapat tokoh hijrah, tapi benda dia buat tak ada kena-mengena hijrah. Itu fitnah akhir zaman. Jadi maksudnya apa di sini? Begitulah hijrah bagi Rasulullah. Walaupun dikaitkan dengan Muharram, yang paling besar itu sendiri adalah hijrah Rasulullah. Kerana hijrah Rasulullah meliputi seluruh bulan dalam Islam, tidak dikaitkan sekadar Muharram dan peristiwanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti lepas Isyak kita ada tahlil ringkas.